Selamat pagi YouTube. Apa khabar? Hari ni job ekoran semalam punya job. Yang semalam saya buat electrical semua dah selesai. Saya dah pasang dah cover set. Saya test lah semua sistem. Tadi run engine dan bawa dalam 5-6 km. Okey. Tiada apa-apa masalah. Hari ni saya nak buat rantai. Saya dah buka dah sikit. Jadi rantai hari ni apa yang saya nak buat, saya nak tukar rantai. Tu 428 rantai. Depannya sprocket baru saya perasan, saya cek dah 15 gigi 15 punya soket sprocket. Dan belakang 42. Apa yang saya nak buat, saya nak tukar depan 15, belakang 42. Jadi saya dah beli satu set 15 depan dan belakang 40. Ya, saya nak tukar ke 40 belakang. Dan saya nak tukar rantai sekali. Ini rantai Yamaha Indon katanya. Saya cek rantai dengan sprocket semua masih dalam keadaan cantik, tak ada masalah. Even sprocket depan pun tak ada nampak tajam-tajam ataupun kehausan yang melampau. Rantai pun saya tengok pada dia punya indikator yang tarik ni masih banyak lagi. Rantai FZ ni dia 122 link. Jadi saya beli rantai ini 122 link. Sekiranya perlu dipotong, saya potonglah nanti. Jadi saya nak gunakan sprocket kecil sikit. Bila kecil sikit nanti kita akan tarik belakang lagi. Kalau kita gunakan rantai yang asal yang datang dengan motor masa saya beli hari tu. Jadi apa yang saya perlu buat kan, itu sebab saya tukar rantai lah satu set. Elok bila kita tukar rantai, sprocket, kita tukar satu set. Kalau tidak nanti kalau rantai dah haus ataupun sprocket dah haus, dia akan cepatkan lagi haus rantai dan sprocket. Pasal dia tak match. Jadi elok tukar je lah. Harga pun tak mahal lah. Dalam berapa ringgit, RM40 lebih sikit saja. Saya beli satu set ni dekat Shopee. Dan saya nak tukar lah. Mungkin saya kena potong sikit link tu. Kalau potong lah. Kalau tak potong lagi bagus. Rantai lama saya tak buang kerana rantai ni masih elok. Master link dia pun cantik lagi. Apa yang saya buat, saya akan cuci rantai ni dan saya akan simpan balik dalam kotak rantai yang saya beli baru tu. Untuk spare, kalau saya buat ride, saya boleh bawa rantai ni dalam toolkit. Manalah tahu kan, kalau putus, kalau bukan kita yang putus pun mungkin ada kawan-kawan yang putus, boleh kita gunakan. Tayar dah cabut. Tu spacer dengan spindle dia. Ini sprocket 42. Jadi saya nak tukar kepada 40. Dan oil seal ni nampak macam dah tak elok. Nanti saya cek, kalau perlu saya tukar je lah oil seal ni. Cuma oil seal ni tak kritikal sangat, dia pegang grease. Saya nak repack. Bearing saya cek tadi lembut, tak ada kasar, tak ada macam rasa macam tak smooth. Di bearing okey. Saya nak kena repack je lah. Mungkin saya nak tukar oil seal lah. Paling minimum tukar oil seal lah. Ini saya kena pergi kedai spare part lah sekejap lagi untuk ni, tukar oil seal. Walaupun saya nak buka sprocket dan cuci. Lepas tu saya tanggalkan oil seal kiri kanan dan saya tukar oil seal lah. Kita sambung. Drive sprocket saya dah cabut. Dan cushion saya check masih cantik. Bearing ni saya nak repack balik lah. Dua-dua side saya akan repack balik. Oil seal saya nak tengok lah. Pasal oil seal ni untuk bearing, untuk grease saja. Jadi tak adalah kritikal sangat. Bukan untuk bukan untuk engine oil. Jadi tak kritikal. Cuma saya nak check, bersihkan lah.
Lepas tu repack sikit dengan grease supaya dia tahan lagi lama lah. Sama lah belah sini dan belah belakang sana. Saya akan buat sama. Ni saya nak repack dengan grease balik. Taruh grease, lepas tu tutup balik lah timnya cover tu. Dan tengok, saya rasa smooth, tak ada masalah. Jadi janganlah buang duit. Benda ni boleh digunakan lagi. Ini belah disc brake. Sama jugalah, pompilkan keluar dia punya bearing seal dan saya cabut keluar o-ring. Ni saya nak basuh, bersihkan, cuci dengan carburetor cleaner. Lepas tu pasang balik lah, tak ada masalah. Ni saya nak repack dengan grease. Saya tanggalkan oil seal. Ni belah kiri, belah rantai. Kejap lagi saya nak repack bearing ni. Dan saya tengok cantik, tak ada kasar. Ni oil seal lama dia. Ni actually bagusnya oil seal ni. Dia double lip. Dia double, dalam ni double lip. Cuma pasal dia dah kemek sikit sini, dah erode sikit, kata orang deform. Masih boleh pakai. Pasal ni bukan minyak minyak enjin. Ni apa dia? Setakat grease. Tapi saya beli yang lain lah. Saya beli lain, saya akan pakai pasang lah yang lain ni. Jadi yang lama ni brand dia rasanya ni original ni. Ni original ARS. Nak dapatkan yang jenis macam ni memang susah. Double lip ni, bagi double lip ni. Dalam ni ada dua lapis tu punya seal ni. Jadi lagi bagus, memang bagus untuk heavy duty usage atau penggunaan yang selalu buka tutup. Yang ini single lip ya. Ni standard oil seal. Boleh pakai, bukan nak kata tak boleh pakai ya. Ni NGK, NGK punya brand. Boleh lah pakai. Lagipun ni barang luaran. Jadi kalau rosak kita mudah saja kita tukar. Jadi tak apalah. Bolehlah guna yang lain. Okey, teaser sikit. Ini RXS. Nanti saya nak restore, basic restoration. Tayar kita dah pasang balik. Sekarang saya nak ganti sprocket depan. Sprocket belakang dah masuk. Sprocket depan sama lah macam tu. Tu pun 15. Ni pun 15. Sepatutnya, pasal saya tak tengok hari tu pasal berapa. Tapi tak apalah. Sebab belakang dah tukar ke 40 daripada 42. Perlahan-lahan lah kita step up. Tak payah step up depan, belakang kita step down. Jadi kalau masih ada power lagi, mungkin saya akan step up depan kepada 16. Maksimum 16 je lah saya berani pergi untuk motor ni. Okay, siap. Rantai dah tukar. Saya beli rantai Yamaha O-ring 122 link. Tapi saya kena potong 2 link ni. Saya potong 2 link pasal saya pakai sprocket belakang 40. Nak naikkan balik ke 42 masalah sikit lah. Kena tukar rantai nanti. Pasal mungkin tak muat dah nak masuk. Depan masih 15. Jadi biarlah. Kalau saya nak taruh 16, saya tak tahu sama ada boleh masuk ke tidak. Oleh kerana dah potongan rantai tu. Teruk sikit lah, kena tarik rasanya. Apapun nanti saya nak test. Lepas tu lepas saya ride sikit baru saya akan minyakkan rantai ni. O-ring punya rantai kita tak perlu minyakkan sangat. Pasal dia sepatutnya dah ada grease dalam link tu. Tapi mungkin belah bahagian luar tu eloklah kita minyakkan sikit. Kalau tak nak pakai chain loop, kita boleh pakai minyak gearbox SAE 90 tu. Itu pun ada membadai dah. Ataupun ada high temperature grease yang daripada Toyo tu, itu pun boleh digunakan. Ini lama punya sprocket 42 dan 15. Saya simpan lah. Saya tengok masih elok, cantik lagi. Ini oil seal untuk belah kiri sini, belah sini. Saya tukar. Oil seal ni memang susah nak dapat untuk yang jenis ni. Kalau kita tukar pun akan jadi jenis lain sikit. Master link dan rantai, apa saya perlu buat, saya nak cuci rantai tu balik.
simpan. Pasal rantai tu masih elok, saya akan buat spare lah. Sprocket tak berapa penting sangat, kita boleh simpan. Tapi rantai mana tahu lah right putus rantai kan. Ini link yang saya dah potong. Ini tak ada boleh buat apa lah. Cuma O-ring tu mungkin saya simpan lah untuk gunakan kepada master link. Pasal master link ni O-ring dia dah mungkin dah lama. Ok lah, YouTube itu saja buat hari ni. Nanti kejap lagi saya nak ride test circuit standard saya, latar. Saya nak bawa motor ni dan tengok lah. Rantai ketegangan ok lah, saya dah adjust. Tak ada tegang sangat. Dan kita akan tengok lebih kurang setengah inci ke 3 inci kan dia drop. Ok YouTube, terima kasih, bye bye.